Salam guys, episod kali ini adalah tentang anak yang menjaga ibunya yang sakit kronik dan berdamping dengan benda-benda mistik. Tapi kemuncak tu dia minta daging merah. Dia turun ke bawah dalam keadaan tak berbaju. Kali yang ke-200 bacaan ayat kursi, arwah lalu tepi. Saya tengok, Allahu Akbar. Saya tu macam, ya Allah, aku tak berani nak. Kalau di Malaysia, anak derhaka, si tangdang. Kalau di Indonesia, malin kundang. Tentang seorang ibu yang memberikan label kepada anaknya durhaka. Ya. Jadi batu, kamu jadi batu. Apakah ceritanya sesimpel itu? We all have mommy issues, yes. And daddy issues as well. Korang dah sediakan timestamp dekat description dekat bawah supaya korang boleh tengok subtopik yang korang nak. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube TTYL sekarang. Subscribe. Hi guys, episod ni adalah sambungan daripada cerita kita sebelum ini tentang pendengar kita yang mak dia pakai susuk. So jom kita recap sikit. Kak Emilia cuba bawa mak dia pergi berubat, tapi dia mula ditimpa benda-benda misteri seperti sakit gatal kulit babi, kereta rosak tanpa sebab, binatang-binatang jadian yang muncul secara misteri, sampai badan mak dia berbau dan mak dia menjerit bila terdengar bacaan ayat Al-Quran. Tapi ada yang pelik dengan kakak ni, sampai doktor sendiri pun suruh dia pergi cari perubatan Islam. Korang disarankan untuk dengar part 1 di sini. Ting ting. Dan kalau sudah, sila tonton sambungannya sebentar lagi. Jadi cliffhanger kita yang lepas tu, kalau yang belum dengar, boleh pergi dengar dulu. Sebab kalau tak, korang tak boleh nak memahami episod ni dengan sepenuhnya. Betul. Okay, jadi kita nak continue daripada yang terjadi sebelum ini. Sebenarnya sebelum sampai hospital tu, kan saya pergi kursus di KL. Kali ni saya tak bagi tahu saya akan balik pukul berapa. Sebab kalau ikutkan schedule tu balik dalam pukul 9 macam tu. Tapi rupa-rupanya habis awal 4 petang dah boleh balik. So saya sampai rumah pukul 6.30 petang. Saya tengok darah penuh. Daripada bilik air darah, titisan darah yang fresh kita tu, yang merah tu, dari bilik air sampai ke ruang tamu, sampai ke bilik. Saya terus terjerit, "Mak, apa ni?" Lepas tu mak saya terkejut, terbongkar rahsia. Rupa-rupanya selama ini dia bertanya balik pukul berapa, dia mop rahsia dia yang mana usus dia sebenarnya telah pun bocor, berdarah-darah. Sebenarnya kanser dia tu dah tahap yang sebenarnya serius sebenarnya. Sangat kronik. Sangat kronik sehingga dia tak sampai sakit dia ke? Itu yang menjadi tanda tanya. Dia tak sakit. Dia tak sakit. Sebab biasanya kalau kita tengok kan melawat orang sakit yang kanser ni, dia akan sakit. Dia akan makan ubatan sakit yang memang high dose. Tapi mak tidak. Dia sempat lagi marah. Kenapa balik tak bagi tahu? Lepas tu dia terus ambil mop. "Mak, jangan mop. Kita bersiap pergi emergency." Saya cakap macam tu kan. Tapi tak nak, mak tak boleh mak. Mak sayang saya kan. Kalau sayang saya kita pergi. Sebelum darah ni habis kan, satu badan habis darah apa semua, saya takutkan mak saya kan. Baik kita pergi, cakap macam tu, siap. Lepas tu solat maghrib semua, saya terus pergi ke emergency lah, hospital kan masa tu, hospital Serdang kan. Lepas tu dekat sana boleh potong queue lah sebab dia warga emas. Lepas tu saya pun menjumpai dia dalam keadaan yang berdarah-darah. Okay, terus kena masuk zon kuning. And then doktor review segera apa-apa semua. Masa tu dalam pukul 8.30 lah. Jadi rezekinya masa tu kemerdekaan, cuti kemerdekaan. Jadi orang-orang belah KL Selangor semua balik kampung. So dekat bahagian emergency tu boleh dikira dengan jari. Tak ramai, dalam 18 orang macam tu je. So banyak seat kosong. Masa tu saya macam fikir, ya Allah, terima kasihlah pemudahkan. Sebab saya memang sangat cemas lah. Sebab memang doktor dah suruh pergi. Dah berapa hari delay pujuk dia kan. Pujuk-pujuk tetap tak nak. Jadinya disebabkan nampak orang kata darah tu, dia dah tak boleh cakap apa. Kan tak boleh cakap apa. Kalau macam kita nak call ambulance pun, ambulance takkan datang untuk kes yang dia akan tanya, "Mak, you boleh berjalan tak? You boleh ni tak?" Kan kalau kita takkan kita nak tipu pula kan. Sedangkan orang lain ramai lagi yang memerlukan perkhidmatan ambulance kan untuk dibawa ke hospital ni. Lepas tu bila pergi tu boleh potong queue. Masa tu mak ni dia tak nak berhenti dekat emergency. Dia nak parking jauh. Yang parking jauh bawah tu, dia nak saya, papah dia.
Lepas tu kan kira pujuk pun tak nak, semua pun tak nak. Saya cakap tak apalah mak, kalau mak boleh jalan kan jauh juga daripada parking hospital nak pergi emergency tu. Lepas tu bila pergi tu kiranya masuk tu dalam pukul 9, pukul 10 sempat arwah ni bergaduh dengan doktor. Sebab doktor nak check nak apa, dia tetap nak pertahankan yang dia sihat. Dia sihat, dia tidak sakit. Sehinggalah doktor panggil saya, doktor cakap, saya tak tahulah macam mana you boleh handle your mom. I tak boleh handle. Cakap gitu lah doktor. Doktor cakap macam tu. Sebab kita nak buat treatment, dia tak nak, kita nak beli. Lepas tu saya pun cakap kat doktor tolonglah sabar. Sejak gitu, ini sebahagian daripada warga emas yang doktor kena hadap. Saya tak ada kepakaran doktor. Kalau saya ada sakit pula yang pujuk doktor. Ya, masa tu saya pujuk. Doktor ni pun tak, sebab doktor tu mungkin dia stres. Mungkin dia stres. Ya, psychiatrist tak ada. Masa tu dia contact sebab sebenarnya dia nak consult juga psychiatrist supaya boleh pujuk. Yelah, supaya boleh cerita. Tugas psychiatrist lah yang pujuk. Tapi tak ada sebab psychiatrist masa tu dia tak tahu lah, office hour Merdeka. Balik kampung. Balik kampung. Okey, lepas tu saya cakap doktor boleh tak sabar. Kalau tak, biar saya duduk dengan doktor, biar saya yang sama-sama memahamkan saya yang menenangkan kedua-dua pihak. Saya pihak ketiga kat situ doktor. Okay. Sebab masa tu doktor tu dah macam bila mak ni dia macam marah, doktor tu makin nak marah. Lepas tu akhirnya doktor cakap macam ni, okey, tak apa. Saya suka kata-kata you. Saya akan cuba bersabar. You lah psychiatrist malam tu sebenarnya. You lah. Lepas tu kiranya masa tu rawat mak, cakap mak sabarlah mak, kita kena ni. Sebab masa tu kena swab test apa semua. Sebab dia kena warded juga malam tu. Lepas tu nak jadi cerita tak macam mana mak ni setuju. Sebab saya cakap mak, kalau mak tak nak buat treatment ni, mak akan kena lagi teruk. Saya cakap macam tu. Dia psycho mak dia macam tu je. Mak tak nak kena lagi tu. Tak terpaksa. Sebabnya dia memang tak nak kan. Dia tak nak. Sedangkan darah dah keluar ni, tak berhenti apa semua kan. Macam mana aku nak buat ni supaya dia ni kan. So kan terpaksa lah kan. Lepas tu akhirnya dia setuju dalam pukul 2 pagi macam tu disahkan cancer colorectal carcinoma stage 4. Masa tu teruk sebab doktor pun tunjuk, sebab doktor bawa kan, dia tunjuk kat bahagian tubuh pembengkakan tu dah nak keluar. Tinggal doktor sentuh sikit je memang berdarah. Lepas tu doktor tanya, tapi dia boleh tak sakit doktor tak tanya sakit itu yang sangat aneh tu. Itu yang buat saya berfikir, kenapa dia tak sakit ke? Sebab dia positif. Takut dia lawan sakit tu dengan rasa positif. Sudah akak ni pula Suzon je lah all the way akak ni. Masa tu kena buat modul untuk Askar Malaysia tu. Sebab masa tu tanya dia mak sakit. Yang lebih aneh akak ni sekarang ni kak. Tak, sebab masa tu saya tengah macam tercari-cari macam jawapan. Ya betul, sebab kontak lah makcik, kontak pakcik untuk bercerita. Cakap, ya ke dah cancer tak habis, macam mana dia orang bekul. Jadi saya pun macam tak tahulah. Tapi dia tak sakit. Tak sakit. Dia semua macam dia tanya-tanya, dia tak sakit. Mungkin sebab mak waktu dia independent. Dia memang seorang perempuan yang keluarga dia memang kuat dari segi melawan sakit. Tengok dulu kalau dia demam, orang lain demam teruk, dia semalaman makan ubat dah elok. Kita tengok yang tu, yalah mungkin sebab dia kuat ketahanan. Tak apalah, saya cakap macam tu kan. Lepas tu bila tengok dah teruk tu, doktor pun tahan untuk ni lah, masuk darah apa semua untuk buat apa tu yang kamera teleskopik apa tu kan, adalah istilah dia tu semua. Masa tu dia memang tak nak, dah sampai 3 kali minum. Apa relevansinya dia nak parking jauh, tak nak parking kat ambulans? Aku rasa dia nak mengelak daripada datang. Satu, mengelak daripada datang. Rupa-rupanya kalau orang yang ada memakai ataupun ada saka ni, sebenarnya benda tu sedang protect dia. Saya menghadapi sakit sebelah badan sebab tangan saya membawa dia. Ni saya rujuk perawat. Saya sakit selama 4-5 hari. Saya pergi spa kan untuk urut semua, tapi tak hilang. Lalu saya cakap dengan perawat, sebab kadang benda macam ni takkan kita nak share. Ustaz, saya merasa takkan kita nak cakap macam tu kan. Jadinya saya cakap, Ustaz, saya nak tanya Ustaz lah, kenapa ya sejak malam saya bawa mak saya ke bahagian emergency tu, saya sakit sebelah badan. Tapi saya bukan stroke ataupun mati sebelah badan, tapi sangat lenguh. Lepas tu Ustaz tanya, belah kiri ke kanan? Belah kanan tu ada pegang dia. Tak ada, saya pegang dia, saya papah. Dia cakap sebabnya sekarang ni benda yang dia ada tu sedang protect dia.
sedang protect dia. Maksudnya benda yang dia tak nak, tapi anak ni paksa, anak lah kena. Sedangkan dia dah cakap tak nak. Sebab itu saya pun belajar sesuatu lah dari perawat ni. Dia bagi tahu, dia cakap kalau orang ni kan orang yang ada beramal benda-benda macam ni, dia akan panas baran. Kenapa dia panas baran? Sebenarnya benda tu sedang protect tuan dia. Jadi kita yang dapat tempias panas baran tu. Sebenarnya dia macam saling protect macam tu. Dia tak nak. Dia kenapa defense kau mechanism lah. Tapi dalam keadaan jin yang mistik ni yang dia ada tu. Tapi masa tu saya macam antara 50-50 kan. Ya betul kan. Tapi tak apalah. Pasal dia cerita, bila saya question perawat ni, ada satu part tu lah nanti saya cerita. Okey, dah sampai ke hospital semua, dia ditahan 7 hari lah masa tu. Ditahan 7 hari. Lepas tu saya paksa minum apa semua. Lepas tu adalah sedara jauh ni datang. Dia tengok saya tengah paksa mak saya, mak minum ni apa semua. Dia datang, sabar, syurga di bawah kaki. Diam lah. dia ada manusia yang kan drama kehidupan ni yang akan macam sabar, tak baik meninggi suara dengan mak. Cuba kau yang jaga. Tahu tak dia cakap malam tu. Cuba akak suap ni dulu akak. Dia cakap tahu tak. Ni orang luar macam sedara jauh yang macam datang tu sebab dia doktor dekat situ. Tapi dia jauh, dia macam dengar-dengar. Sebab tu pun mak dia suruh tengok. Tengoklah makcik sekarang. Dia pula tengok saya tengah, mak minum sikit lagi ni mak. Masa tu dah kali ketiga dah reject daripada masuk dalam bilik tu. Sampai doktor pakar dah turun. Boleh tak kita minta tolong you tolong paksa your mum. Kalau tidak kita tak tahu panjang mana kanser dia tu untuk kita buang usus dia. Masa tu kan, masa tu lah saya paksa. So doktor bagi extend sampai 8 malam. Masa tu lah dia turun. Sabar. Saya macam terkejut. Saya cakap macam tu kan. Kejap nak bagi mak ni minum. Saya cakap macam tu kan. Mak minum tak peduli. Lepas tu kan dia pun minum ni. Sebab bila minum dia akan membuang itu yang doktor nak kan. Supaya clear dia punya usus semua tu. And then masa tu lah dia nasihat. Dia cakap apa, sabarlah. Nanti cuba awak fikir. Awak begini, anak awak balas nanti macam mana. Lepas tu kan saya pun cakap, makcik, anak saya belum tentu diuji sama. Saya cakap macam tu. Takdir kita berbeza makcik, walaupun kita duduk serumah. So saya tak fikir macam mana takdir saya akan datang. Cuma sekarang ni saya hadap mak saya ni tengah kecemasan, tak tahu panjang mana doktor perlu buang usus dia. Saya cakap macam tu, minta maaf ya, boleh tak kalau nak melawat duduk diam-diam. Bagus. Saya cakap macam tu. Sebab dia tengok scene tu, dia terus tenangkan kita. Betul. Dia tengok scene akak datang bercerita dengan emosi gitu, tepat datang ke TTYL. Suka betul dengan jawapan yang macam tu. Menyekolahkan balik. Dia layak dengan muka dia. Lalu makcik tu pun diam lah. Jadi dia diam. Macam diam. Awak ni cakap macam tu. Ya, inilah realiti saya. Saya bagi lagi sebab saya geram. Bukan lah kan. Lepas tu lepas tu akhirnya berjaya. So saya balik, esoknya doktor check, rupanya kena potong sepanjang 18 cm. Dia 18 cm. Lepas tu mak memang tak nak. Dia cakap, doktor, apa jua kecederaan kat atas saya tak nak. Injek saya tak nak, pembedahan semua saya tak nak. Ada kena saya nak balik. Sebab dia tengah memakai. Ya, sebenarnya ada. Tapi di hujung tu baru saya terfikir. Masa ni saya tak terfikir. Saya duduk pujuk. Lepas tu sampaikan pakar pun dah dia saling macam berbincang sama dia orang. Sebab bila dah stage 4, dia dah pergi dah ke organ lain. Macam pakar yang ni cakap, tak apalah, kita hormatlah keputusan dia. Pakar yang ni cakap tak boleh, kita kena ikhtiar. Maksudnya mana tahu maksudnya dia memang akan pergi, tetapi kita nak bagi dia keselesaan di hujung usia, nak bagi dia selesa. Lepas tu yang pakar yang ni dia macam tegaskan kat saya, Dewi tak you sebagai anak you pujuk. dia cakap macam tu. Yang seorang dia ada 4 orang masa tu. Sebab mak memang tak nak, dia rebel apa semua. Dia tariklah tangan saya, jom kita balik, kat sini bukan tempat untuk kau ni merawatan, ni semua salah engkau. Dia cakap dekat saya kan, engkau yang menyebabkan semua ni terbongkar. Dia cakap macam tu. Dia dah marah. Dia dah marah penyakit dia dah. Lepas tu kan saya cakap, mak, daripada darah tu habis meninggal dekat dalam tandas lagi susah. Saya cakap macam ya, ini pun yelah, inilah realiti saya, mak. Mak ni realiti saya. Sebab masa tu saya macam stres dengan doktor pakar yang menyalahkan you sebagai anak, you kena pujuk. Takkan you nak reda, you nak pasrah doktor. Sekarang ni saya bawa doktor berada di tempat saya. Saya cakap macam tu. Doktor tu ada empathy.
Doktor berada di tempat saya. Okey, kita inject mak saya ni. Lepas kita inject dia tak sedar. Doktor operate, doktor buang. Selepas itu, siapa yang akan hadap? Oh, selepas itu dia memang kena pakai coma bag. Lepas itu dia kena juga pakai pampers. Masa tu kalau dia rebel, doktor boleh ke 24 jam bagi dia ubat tidur? Boleh ke kalau Baik kita doktor tidurkan je. boleh ke kita tidurkan dia sampai dia pergi daripada saya melihat dia terseksa, dia marah. Sebab apa? Kenapa operate? Dia tak setuju. Kenapa? Cakap macam tu. Sedangkan badan dia adalah dia. Kenapa pula saya nak masuk campur? Sedangkan dia bukan emergency yang macam dia tak sedar ataupun macam mak saya tak sakit doktor. Saya cakap pasal lagi satu, mak saya tahu dia tak sakit. Lepas tu doktor saling berpandangan. Oh, dia cancelkan dulu apa tu, ubat tahan sakit tu. Saya pun tak ingat nama dia. Morfin. Sebab tak sakit. Morfin. Jadi doktor sebenarnya dah letak dah prosedur tu semua-semua tu. Tapi mak tak nak. Entah macam mana. Akhirnya doktor, ada seorang doktor pakar yang perempuan ni, dia pujuk cakap, Makcik, saya tak boleh biarkan makcik keluar daripada hospital ini tanpa ikhtiar. Itu bukan cara Islam, makcik. Sekarang ni saya akan terbalik. Patutnya rawatan tu buang usus, lepas tu kemo, lepas tu radio. Macam itu kan, dekat mana-mana organ yang ada sel-sel tu nak merembak. Tetapi dengan makcik ni saya terbalik. Kita utamakan radio baru kemo. Makcik setuju tak? cakap macam tu kan. Kalau tak ada sebarang kecederaan, makcik nak. Okey, faham. Jadi doktor terus set 6 kali lah dia radio. And then masa tu dia macam segar, tapi muka dia pucat. Saya makan dia dah macam okey, dah macam excited sangat. Dia cakap, nampaknya kau ni makin sihat ni. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu saya cakap, Alhamdulillah mak. Tapi dia cakap macam tu, awak ni, dia cakap macam tu, kenapa dengan saya mak? Saya cakap macam tu kan. Awak ni tak nak mendengar cakap mak. Dia cakap macam itu je yang diulang. Awak ni memang tak nak dengar cakap mak. Awak ni, saya tak faham sebenarnya dia sedang nak menurunkan dia punya ilmu tu. Yang saya ni duk lah macam, mak saya buat apa mak? Kadang-kadang kan kalau dia marah, dia akan cakap, awak ni memang tak nak dengar cakap. Awak ni memang anak derhaka. Mak saya buat apa? Saya derhaka dengan mak bahagian mana? Saya cakap macam tu. Selain kan, daripada saya curah makanan kat dalam tekak mak, bahagian mana lagi saya derhaka? kan. Memang saya masa tu, kalau orang melihat nampak macam kasar, kurang hajar, tak ada adab. Tapi saya buat tu ada tujuan. Maksudnya kalau tak berkeras, macam mana kan? Takkan saya nak biar reda je lah. Kan dia macam tu kan? Tak boleh. Lepas tu akhirnya tak macam mana dia setuju radio 6 kali dia okey. Lepas tu start kemo dia bertahan 3 cycle je. Dia memang tak larat, demam, muntah, pendarahan tanpa henti. Masa tu memang asyik call je lah hospital suruh lah pantau dari segi punya oksigen apa semua tu lah yang guna. Ini di hospital lain? Ini di rumah. Ini dah dipindahkan ke Institut Kanser Negara. Disebabkan dia tak nak prosedur operation di Hospital Serdang, maka dia terus dipindahkan. Kira dalam masa 12 hari lah. Dia nama dia terus dapat di IKN masa tu lah. Kira macam rezeki dia lah cepat. Biasa orang kan 21 hari kan 2 bulan. Tapi mungkin sebab dia warga emas dan kronik. Betul. Lepas tu kiranya sampai satu tahap kemo, dia berjaya 3 cycle. Kiranya dia bedridden selama 3 bulan macam tu. Dapat tahu bulan 8, bulan 9. So dalam bulan 11 jumpa Specialist bagi tahu kemungkinan mak ni hanya ada 2 bulan sahaja. Sebab masa tu dah teruk. Dia dah pergi ke nodus limfa, dia dah pergi ke bahagian hati, dia dah pergi ke bahagian paru-paru. Paru-paru ni memang dah merebak, bawah memang teruk. Kira macam salur darah dia tu semua dah penuh dengan sel kanser. Adalah doktor present semua. Tapi kan saya hairan bagaimana dia masih boleh tegak berdiri dan tiada orang kata sebarang. Tegak berdiri maksudnya dia boleh berjalan lagi. Macam tak sakit? Macam tak ada apa. Kalau orang lihat macam stage 2 punya kanser atau stage 1. Sebab orang kalau stage 4 teruk, dia dah terbaring, bedridden je. Ya. Dan itu yang terjadi bila saya bawa balik hari raya kan. Balik hari je. Sebab saya tak boleh balik beberapa hari. Saya tak boleh hadap malam tu. Sebab bila malam start asar sampai sebelum subuh esok, dia akan berbual cakap seorang, minta saya hidang macam-macam makanan. Serius? Lepas tu serius. Yang tengah sakit ni? Yang tengah sakit. Dia malam menjadi siang, siang menjadi malam. Orang yang ada gangguan ni. Tapi benda terjadi masa dekat kampung je ke? Bukan terjadi dekat kampung. Saya tak sanggup nak hadap kalau saya balik kampung. Sebab dekat KL pun sama juga.
Oh, kat mana-mana pun dekat sama mana-mana je. pun dah mula sama. Benda tu dah macam nak expose dah diri dia. Macam inilah dia yang sebenarnya, reality. Macam tu. Lepas tu settle yang tu, tak macam mana satu hari tu dia daripada apartmen tingkat 6, dia turun ke bawah dalam keadaan tak berbaju. Dia daripada 4 bulan bedridden tu, memang dah saya pun dah macam, yang saya pula tertidur tak kunci grill sebab tengah tunggu Shopee. Tengah tunggu orang hantar barang Shopee. Jadi Ni siang ke malam? ni siang. Okay. Jadi hari tu je saya tak kunci grill. Lepas tu saya tidur kejap, kira dalam pukul 3 lebih. Lepas tu saya terjaga 5 lebih dekat group apartment. Kita dah panggil polis ni untuk pengecaman waris. Siapa dia? Siapakah warga emas ini? Tak pakai baju. Lepas tu tak pakai baju, tapi ada Indian lady yang tolong pakai kan. Adalah masyarakat dekat situ. Lepas tu dekat grup ni kan, saya pun tengok, Mak aku ya Allah. Lepas tu saya minta maaf semua, perempuan ini adalah ibu saya. Saya mama itu, saya pun baca apa pasal banyak sangat rupanya polis yang nak sampai untuk pengecaman waris. Tapi masa tu, sebelum kes turun bawah ni, masa tu dah bedridden, memang tak bangun. Ya, selepas tak saya bangun tak lah. pernah bangun. 4 bulan Selepas tu dia cycle 4 bulan. Maksudnya memang confident lah Kak buka pintu grill tu macam alah Shopee datang, takkan mak aku nak keluar macam tu. Sebab dia tidak pernah begitu. Lepas tu bila saya turun dapat ke dia, lah jumpa lagi awak. Takut Dia cakap macam tu, ya memang mak akan jumpa saya. Anak mak saya seorang je. Mak nak ke mana? Dia sebut semua senarai nama orang dah meninggal. Mak sebenarnya nak ikut ni, nak ikut ni, nak ikut ni. Mak Orang semua, tu saudara ke? Orang tu saudara. Semua tu tak ada mak. Semua tu dah meninggal. Awak biar betul. Dia tak baru je mengajak tadi. Mak jomlah kita naik. Lepas tu ambil wheelchair. Indian lady tu tolong apa semua. Lepas tu polis sampai. So saya jumpa polis. Saya cakap, tuan minta maaf. Sebenarnya saya tertidur. Lepas tu polis tu Sebenarnya saya tunggu Shopee tuan. saya tertidur. Polis tanyalah, kenapa tak kunci grill? Kalau tahu tak ada, dia sebenarnya bedridden dah lama 3 ke 4 bulan. Saya ni nak menunggu barang Shopee. Tetap jujur kat polis tu. Tetap jujur. Okay. Tetap jujur sebab Kalau dia nak ambil dengan mak dia boleh jujur, takkan kau boleh jujur. ni kan sebab dia nak ambil keterangan, sebab dia bimbang adakah apartmen tu nak cover pula bila mereka sampai kan. So saya tunjuklah IC apa semua-semua, and then dia percaya. Baiklah, nanti jagalah mak ni baik-baik kan, sebab dia sakit macam ni unpredictable. Maksud kita tak boleh jangka. Yelah. Lepas tu naik semula. Bila naik tu saya kena marah. Start daripada situ dia jadi semakin kuat. Dia jadi macam dia boleh pergi tandas. Dia boleh ni sendiri. Dia boleh cari makanan tengah malam sendiri. Benda tu dah take over lah maknanya. Masa tu sebenarnya dah take over. Tapi saya tak tahu masa tu. Tapi malam-malam selalu diminta apa yang dirancak sangat orang awak tu? Malam-malam biasanya dia minta makanan. Dia akan senaraikan makanan. Antaranya? Antaranya makanan-makanan biasa. Tapi kemuncak tu dia minta daging merah. Yang tak masak. Daging merah. Tapi saya pujuk dia tak boleh makan daging sebab usus tersumbat. Dia cakap engkau jangan nak menipu. Makan sedap engkau je ke? Tadi kat luar tadi kan kau makan daging. Dia boleh tahu. Dia boleh tahu saya makan apa semua kan. Lepas tu saya cakap mak tu bukan daging, tu sebenarnya nasi ayam macam itu. Ada lagi kalau mak nak. So memang menguruskan makanan yang dia dah senaraikan. Lepas tu dia siap cakap ada pasar malam dekat bawah kan. Dia cakap macam tu, pasar malam tu tolong beli. Sebab itu orang yang ada benda-benda macam ni, dia nak tahu future. Dia boleh tahu future tau. Baru saya tahu bila saya jaga mak ni, dan betul future yang dia cakap tu. Apa maksudnya dia tahu future? Antaranya dia macam tahu, macam contoh kan ustaz yang semua sekali yang merawat dia adalah 9 orang perawat. Tapi perawat tu 10 kali datang. Sebab perawat yang ke-7 dan ke-10 tu adalah perawat yang sama. Sebab saya ingat scammer. Yang tu nanti dulu. Yang tu ada cerita dia. Yang tu ada cerita dia. Jadi reality hidup akak ni. Jadi untuk yang perawat-perawat ni, so saya kadang-kadang message, kadang saya call apa semua, sehinggalah mak saya ni cakap macam ni, sebenarnya mak nak bagi tahu satu perkara. Ustaz yang merawat itu bukan nak merawat mak, dia jatuh cinta dengan awak. Lepas tu kan saya cakap, tak mak, tak jatuh cinta, tak apalah mak, sebab dia memang merawat. Dia bukan nak merawat mak. Cakap macam tu, mak, tapi ustaz tu tak ada cakap apa-apa, walaupun dia lelaki orang. Saya cakap macam tu kan, takkanlah pula awak tunggu. Dia cakap macam tu. Dia tahu. Lepas tu yang saya dia ni, tahu isi alamak. hati. Sepanjang masa time tu,
perhubungan antara akak dengan ibu ni dah jadi lain ke? Dia sebenarnya dah jadi lain, tapi saya cuba belajar menghormati. Sebabnya perawat itu ada bagi tahu dia akan ada satu perangai yang pelik selepas asar sehingga sebelum subuh. Yang makan tadi tu lah. Sebab dah terbalik sebab dia dah terbalik. Tetapi pada ketika fasa yang tu, sebelum dia kena kemo tu adalah dia diri dia je. Dia bercakap, berbual, dia seorang-seorang dia je. Dia minta saya tutup pintu, jangan ganggu lah malam ni, ramai ni tetamu datang, hidang sikit air ni. Lepas tu saya kadang masuk je lah, mak dah ni air baik-baik sikit, 2-3 orang ni kenapa buat macam tu dekat kawan mak. Jom, bayangkan korang hilang ingatan sebab aksiden. Lepas tu balik-balik rumah, ada perempuan tua misteri yang mengaku dia tu mak korang. Creepy kan? Itulah premis filem terbaru terbitan Joko Anwar bertajuk Legenda Kelam Malin Kundang. Malin Kundang ni memang folklore terkenal kat Indonesia guys. Sampai ada batu Malin Kundang kat pantai air manis Padang, Sumatera Barat. Well, it's no secret that Joko Anwar is one of my favourite filmmakers. Aku pun dah tengok movie ni kat malam gala diorang. So jom tengok apa aku sembang dengan Joko and the directors. So tadi kita baru saja tengok cerita Malin Kundang ni. The poster kita ada nampak sosok lelaki yang menjadi batu. But after watching the film, all I can say without giving spoiler is the film is more than what meets the eye. Tapi mengapa kalian masih decide to go with the sosok batu itu? Sosok batu. Ya. Sudah susah ke? Silakan. Legenda Kelam Malin Kundang itu diangkat dari awal folklore ya, yang udah bertahan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Ceritanya tentang seorang ibu yang memberikan label kepada anaknya durhaka. Jadi batu, kamu jadi batu. Cerita ini bertahan dari generasi ke generasi. Tapi kita terus berpikir, apakah ceritanya sesimpel itu? Apakah ceritanya sesederhana itu or not? Is it as simple as that? Kalau as simple as that, kenapa cerita terus bergulir dari masa ke masa? Kita menemukan fakta bahwa ternyata cerita ini bukan cuma menawarkan cerita yang sederhana, ibu yang mengutuk anaknya jadi batu, tapi tentang bagaimana antar generasi itu tidak mampu untuk berkomunikasi sehingga ada kesalahpahaman, right? Dan di sini kutukan untuk menjadi batu itu atau kutukan itu sendiri kita bongkar lagi, we deconstruct it. So, is it really just about a mother or a parent that curse a child who doesn't meet their expectation, or can it be the other way around? Right? Because now we understand, even parents now admits that they're not right all the time. They can be wrong. In this film, is still batu or something else? Yes. Atau hatinya yang batu. Atau hati yang batu atau komunikasinya yang membatu. This movie is directed by 2 different individual. Mungkin kalian sama wavelength, but you are 2 individual. Oh, dah gelak tu. Maybe lain. Tidak sama wavelength. Okay, jadi I'm interested to ask about your creative control. Macam mana pembahagian creative control tu dibuat, dan apakah rasanya kompromi terbesar yang kalian harus lakukan lah untuk menjayakan filem ini? Kita balik lagi ke ceritanya sih. Jadi karakter ini maunya apa, dan visual mana, misalnya kalau kita berdebat secara visual mana yang lebih mewakili untuk menyampaikan cerita itu gitu. Jadi meskipun kami pasti punya selera masing-masing, punya ego sendiri-sendiri, kita balik lagi ke sana. Jadi kita diskusi lah mana yang paling bagus untuk itu gitu. Dan karena kami sama-sama tujuannya bikin sesuatu yang cocok dengan ceritanya dan dalam tanda kutip bagus, ya jadi kita harus bisa dapetin itu, saling meyakinkan satu sama lain, berdebat untuk saling meyakinkan. So I know sekarang makin lama shooting days makin pendek, so it's so hard to make a feature film because you know kekangan bajet, shooting makin pendek. Jadi ramai macam generasi filmmaker yang muda decide to do vertical dramas or short form yang fast money lah. But I guess from the 3 of you, apa motivasi yang boleh diberi kepada pembikin filem muda untuk keep on buat feature film, because perjuangannya bukan mudah. Dengan terutamanya atas dasar ekonomi ini. Ya, kami syuting film ini cuma 16 hari. Mungkin bisa kami pelajari juga ya ketika syuting itu adalah kalau persiapan kita matang dan kemudian setiap individu yang bekerja itu tahu yang mereka kerjakan, dan tim lokasi yang mencari lokasi juga bekerja dengan baik, sehingga setiap
waktu kita di satu tempat itu kita bisa maksimalkan gitu. Dan kalau kami dari sisi sutradara, kami juga sebelum syuting membuat video board. Video board itu basically filmnya semua, tapi yang main kami aja dengan angle dan blocking seperti film itu gitu. Dan sudah diedit. Dan sudah diedit seperti film itu. Jadi basically ketika syuting kami cuma mengambil yang kami mau aja. Karena kalau misalnya kita ambil mungkin di syuting yang lain akan mengambil lebih banyak shot untuk sebagai cadangan dan lain sebagainya, akan membuat waktu syuting lebih lama. Tapi karena kami sudah tahu yang kami mau dan kemudian udah mendapatkan dari produser, waktu itu approval dari produser Joko Anwar dan Tia Sibuan, jadi ya udah kita bisa efektif gitu syutingnya. Visinya di awal emang udah harus jelas kita maunya kayak gini, jadi tidak ada yang membingungkan waktu di set, jadi langsung kita tahu apa yang kita lakukan gitu. Dan karena pemain juga tadi mengerjakan PR-nya, kita nggak perlu lama-lama untuk mendirect dan take, karena mereka udah ngasih seperti yang kita mau. Karena waktu preparation kita readingnya juga lebih dalam, karena kita reading nggak membaca tapi mengenal karakter. Making a feature film is not the same seperti kita membuat konten or other form of audiovisual, karena with a feature film ada certain level of storytelling yang harus kita achieve, dan kalau misalnya kita bisa achieve itu, it's going to be a legacy for us dan legacy for our generation, for many generations to come, so they can see ketika kita membuat film feature itu juga sebagai time capsule. Pada waktu itu generasi yang membuat film itu seperti apa, pandangan mereka tentang itu seperti apa, dan ini ketika di pass on to next generation is going to be helping them understanding life better gitu. You know, now content style is more like fast paced, like fast food, you know, everyone wants to, you know, you don't want to waste a lot of time, you have to grab attention within a few seconds. So diarahkan oleh golongan yang muda, dan from what I can see, like I really enjoy the slow burn elements, but you know, how do you think that can appeal to the younger generation? Itu salah satu tantangannya sih, karena aku merasa filmnya akan berhasil kalau waktu orang nonton di bioskop nggak banyak yang buka handphone. Dan tadi itu tadi kemarin kami juga udah sebelum screening yang press ini, sebelumnya kami juga screening di tempat lain, dan kami juga ikut menonton di belakang sambil berdiri. Hal yang paling ingin aku lihat adalah orang nonton fokus atau lihat handphone, dan mereka nonton dengan fokus. Dan kemudian berarti intinya adalah waktu kami membuat film ini, meskipun ini slow burn, it has to be interesting, engaging, dan juga karena ini thriller harus thrilling gitu. Jadi gimana kita harus memaksimalkan semua elemen itu sehingga orang penonton bisa fokus untuk terus menonton, mengikuti karakternya mau kemana lagi gitu. Karena kalau ada momen mereka lihat handphone, berarti mungkin filmnya nggak berhasil nge-grab hati mereka. Salah film atau salah manusia aja? Salah manusia. Karena kita tidak bisa memungkiri kan di zaman sekarang, apalagi kita bikin ini untuk audiens baru lah, audiens member baru, dan sebagai juga maksudnya Gen Z suka mengkonsumsi konten yang cepat gitu sih. Ketika Rafki sama Kevin dan ketika kita semua juga bikin skenarinya, we actually have that in mind. Jadi kita want the story to be revealed each layer at a time, tapi kita nggak mau juga berlama-lama dalam satu scene. Jadi itu dari awal udah kita pikirkan. And we have to evolve juga. We have to maintain the integrity of the story and how we want to tell the story, but we cannot be ignorant on how the audience now consume audiovisual as in films. I have a question for you, Joko, because the movie you directed banyak menampilkan sosok ibu sebagai karakter yang sinonim. So, ada apa dengan karakter sosok ibu ini menjadikannya karakter menarik, or you just having mommy issues? Yeah, just be honest. Are you having mommy issues and you project in your film? Well, actually, it's not my own story. There are 3 or 4 of us, so I think all of us have mommy issues. Relationship between parents and children, I think
brought us together. I mean, Rafki, Kevin, me, and Alin, another writer. We often think why we become very close because we share the same type of childhood, and we also are very concerned about parenting because we think parenting is very important to produce a better generation. So we all have mommy issues, yes, and daddy issues as well. Your film juga sebelum ni banyak homage kepada old horror films, Indonesian horror films. But in this movie, like the title itself, Legenda Kelam Malin Kundang. So apa tantangannya membuat satu skripsi berdasarkan diinspirasikan oleh sebuah legenda yang semua orang tahu berbanding menulis original skripsi story dari kamu sendiri? Challenge-nya adalah bikin itu lebih relevan, karena kalau cerita Malin Kundang biasa kan kalau dipikir-pikir serem kan ya, ibu mengutuk anak jadi batu gitu, dan kemudian it doesn't happen in real life. It doesn't happen in real life gitu. Jadi gimana bikinnya relevan, dan kemudian ketika orang nonton, orang juga merasa oh iya ini juga terjadi nih di lingkunganku. Aku mungkin punya teman yang kenal dan tahu soal cerita itu gitu. Jadi challenge terbesar adalah memilih cerita yang kemudian orang bisa terima tanpa berpikir bahwa ini nggak mungkin terjadi deh. Trivia question for three of you. Apa experience paling menakutkan between you and your mother? Semua orang bagi satu. Mami issue kan? Very avant-garde question. If my mom was angry, she would throw things around the house like pans, like frying pan lah, or chair, table. So that really traumatizing. Yeah, she can be very nice, but she can be very scary as well. But that's her charm. Sorry, mother. Ketahuan dulu ya waktu kecil ya, ketahuan. Dulu ketahuan berpacaran. Oh. Dimarahin berpacaran. Dulu. With a girl, dimarahin. Sekolah. Ibuku itu dulu sangat perfeksionis sekali, dan kemudian dia penuh kekhawatiran. Jadi aku tahu ini sebenarnya datang dari cinta gitu, tapi kadang dia suka mencubit. Sampai hijau-hijau, biru-biru. Jadi aku pas ke sekolah dulu sering pamer nih, sekarang hijaunya di sini nih sama temanku, sekarang hijaunya di sini. Gitu. Sekarang yang warna hijau tua udah jadi biru muda nih gitu. Now you see why the movie is like that ya. Now I can see. Okay, tapi kalau watak Alif dan juga ibu ni dimainkan oleh pelakon Malaysia atau Hollywood, siapa agaknya? Ibunya Meryl Streep, Malin Kundangnya Gambit Saifullah. Mixed marriage gitu. Tak boleh kata aku mau Malin Kundang Bron Palare. The mother Bron Palare. Sudah jadi bapak mau jadi ibu pula. Bron Palare. Okay? Ya, Kevin. Gambit Saifullah. Come on, Kevin. Let's stop that now. And Gambit Saifullah. And you're telling me you're a film director. Hollywood lah satu. Boleh? Hollywood siapa ya? Okey, tinggalkan komen siapa anda fikir boleh menjadi watak ibu dan juga Alif. Okey, terima kasih guys. Terima kasih. Kami bangga menjadi bagian awal dari perjalanan karir Rafki dan Kevin. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi dia minta saya tutup pintu. Jangan ganggu lah malam ni. Ramai ni tetamu datang. Hidang sikit air ni. Lepas tu saya kadang masuk dalam mak dah ni air. Baik-baik sikit. 2-3 orang ni. Kenapa buat macam tu dekat kawan mak? Minta maaf lah. Sebab saya nak bagi cool keadaan kan. Sebenarnya seram juga. Pukul 12 tengah malam macam tu kan. Lepas tu dia akan minta makanan. So saya hidang, saya bagi. Biasanya dia akan makan. Lepas tu pukul 2 kan dia minta lagi. Dia macam sama lah kita 2 tengah hari. Tapi dia 2 pagi. 2 pagi. Tapi makanan yang awak bagi semua habis lah kan? Semua habis. Oh, selera betul. Selera betul. Lepas tu pernah dalam fasa dia minta makanan tu, dia cakap jangan tengok, tinggal je, nanti mak habiskan.
Jadi saya tak tengok, saya tak berani. Saya tak buka pintu, saya tak berani. Tapi so bila azan berkumandang, azan subuh, baru saya akan pergi macam kan. Betul kan, masa tu dia dah tidur. Masa tu dia dah tidur apa semua kan. Dia pun dah tak ingat nak semayang semua. Saya cuba nak ajak dia semayang, saya spray, sakit. Tak boleh lah. Sakitnya kulit-kulit mak kena air ni. Ni air apa? Ni macam tu. Tapi dia mandi tak? Dia saya lap kan. Mandi okay, saya tak rasa. Okay. Lap tak okey sebab dia tak boleh tersentuh tangan saya sehingga saya terpaksa pakai glove. Pakai glove tak sakit pula? Tak sakit. Rupanya sebab saya urus dia lepas saya berwuduk. Lepas habis solat saya urus dia. Rupanya dia sangat sakit bila saya panas saya wuduk tu. Nak pegang rupanya. Saya tak tahu yang dia sakitnya. Sakitnya awak pegang. Mak sabarlah, kanser memang macam tu. Mungkin dekat lapisan macam pernah hadapi kanser memang macam tu. Mungkin lapisan kulit mak agaknya mak kena bertenang. Ada morfin. Mak nak morfin? Tak nak. Dia cakap macam tu kan. Awak je jangan pegang mak. Elok lah dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu kan. Tapi dia tak nak semua tu. Okay fine, tak apalah. And then yang climax yang teruk tu adalah ketika dia nak mencederakan kami. Dia dah mula nak cedera. Saya dengan anak saya 2 orang. Anak saya sampai lebam tangan. Dengan saya dia nak penumbuk apa semua kan. Masa tu memang kekuatan dia tu memang lain. Masa tu dia dah berhenti dah rawatan di IKN. Dia dah tak nak. Jadi doktor ni dia macam simpati tau. Dia sampai guide saya jumpa kaunselor hospital. Dia nak saya sihat dari segi mental dan emosi dalam menjaga ibu yang reluctant, yang rebel macam ni kan, yang tak nak ikut prosedur rawatan moden kita. Jadi so dia pun orang kata offer paliatif. So bila offer paliatif ni kan datang ke rumah, mula-mula doktor Melayu. And then satu hari doktor tu macam call. Sebenarnya saya ada tertanya-tanya lah pasal ni kan ibu puan ni. Sebenarnya doktor, boleh tak saya nak berterus terang dengan doktor? Sebenarnya mak saya ni gangguan saka. Apa? Doktor cakap kan? Ya ke? Cakap macam tu kan? Ya doktor, di sebalik itu semua. Di sebalik kanser itu semua. Sebab doktor tanya macam mana ya mak you, dia mengerang tak kesakitan, dia sakit tak menjelang tengah malam, dia tak tanya ada tu semua. Saya cakap tak ada. Betul ke? Jadi dia macam mendesak ke arah macam, ya betul doktor, boleh tak saya nak berterus terang? Apa dia? Sebenarnya dia ada gangguan saka, kanser dan saka. Lepas tu dia tukar kepada Chinese doktor berbahasa Cina. Doktor tu pun takut? Ya. Doktor tu macam, ya ke? Jadi macam mana? Apa yang perlu saya buat? Tak apa, doktor tak perlu buat apa-apa. Doktor tu tanya Kak. Dapat tak? Akak ni semua doktor kat hospital memang akan tanya akak ni balik. Sebab saya sedang, apa perlu saya buat? Saya sedang bercerita. Sebab macam ni. Sebab doktor tu cakap, macam mana you sebagai anak you tenang untuk hadap mak macam ni? Macam mana? Sebab dia rasa, sebab dia rebel yang macam doktor, dia macam gitu. Dia macam setengah orang tu dia setakat macam, saya tak setuju doktor, saya takut, tak nak, makcik tak nak. Dia akan berlembut dengan orang asing, dengan strangers. Tapi ni dia melawan tu macam lagi teruk, dia melawan seorang anak. Maksudnya macam kan. Jadi benda tu yang menyebabkan orang yang sabar. Kalau anak aku pun aku lawan, kau bertahan lagi. Dia dah macam ke tahap tu sehinggalah masa tu kiranya dia dah mula mencederakan kami. So masa tu saya call semula doktor paliatif ni. Macam mana dia cederakan korang? Dia cederakan dengan cara dia marah. Mula dia marah, dia cakap engkau orang semua ni kecederaan emosi lah. Kecederaan emosi dan emosi dan ni pasal fizikal. Sebab masa tu perawat cakap, masa tu dah perawat yang kelima, saya dah panggil Darul Shifa baca Yasin apa semua-semua. Sampaikan perawat tu bagi tahu bila orang baca Yasin, benda dia tu duduk kat luar je. Dia pergi sekejap. Tu nanti datang balik. Nanti dia datang balik. Sebab mak ni punya ikatan dia dengan benda tu sangat mereka saling menyayangi. Mereka saling menyayangi dan ingin mati bersama. Macam tu lah perawat bagi tahu kan. Lepas tu masa tu ada yang satu perawat tu saya jemput untuk baca Yasin apa semualah, untuk bantu kan kemudahan dari segi orang kata kalau nak pergilah elok-elok. Sebab saya tengok pun keadaan dia dah terseksa. Betul. Kan sebab masa tu lah perawat ni tanya, ustaz ni tanya, dia buka je apartmen, dia ada dekat luar ni. Oh ya ke? Saya cakap macam tu kan. Lepas tu kan sekejap saya tanya, awak ni sebenarnya nak kan siapa? Awak nak dengan anak dia pula ke?
Lepas tu kan, ni anaknya. Anak ke dia ni? Saya tak nak. Macam kata, dia tak nak. Jadi boleh tak pergi? Lepas tu dia macam ganggu ustaz tu gitu. Sehala macam tu. Wah, saya kena balik ni, saya ni. Masa tu saya terfikir kan, saya pun Google lagi. Lepas tu kan saya cakap, kenapa macam perawat biasa ni, macam dia, orang kata dia tawar, dia akan rasa macam dia macam tak boleh lah. Tak boleh. Yang saya pula masa tu memang saya cuti belajar, tapi saya nak pergi ke library, saya nak meneruskan kehidupan saya. Saya sampai panggil 4 orang untuk jaga, kan 4 orang tu tak datang. Jadi aura tu macam sangat, orang kata kuat dalam terma dia tu lah maksudnya. Dia memang fokus saya, anak-anak saya kan, macam tu. And then masa tu saya panggil juga perawat tu. Saya pernah panggil perawat yang saya book dah dekat setahun, akhirnya datang kan. Akhirnya dia adalah kosong masa, sehinggalah saya mendapat jawapan bila saya ada berborak dengan ada seorang ni. Dia ni macam jiran saya. Dia bagi tahu macam ni. Dia cakap, kalau awak nak cari orang yang mengubat macam ni, dia sebenarnya dari segi rawatan, walaupun perubatan Islam, dia ada specialist. Dia macam doktor moden. Ada yang pakar kanak-kanak, ada pakar ni. Betul. Dia cakap, lepas tu dia bagi tahu, saya minta maaf ya, saya nak bagi tahu kalau Darul Syifa tu mereka adalah berkaitan dengan pengamal perubatan Islam. Maksudnya kalau awak merawat, awak kena amal. Macam mak awak ni, dia dah tak boleh dah nak beramal sebab dia dah lupa. Yang awak kena buat adalah awak kena cari orang yang dulu yang memakaikan dia. Mampus. Sebab perjanjian itu adalah antara jin itu, dia tidak boleh orang lain. Masa tu kan dia cakap, alamak, saya cakap kan saya nak cari di mana. Masa tu lah, kira siapa perawat ni, dia tahulah arwah mak ni memakai. Dia tahu, tetapi dia bagi tahu saya ilmu isyarat tubuh. Ilmu isyarat tubuh. Rupanya ilmu isyarat tubuh ni, dia merangkumi semua, kompilasi kepada semua. Kekuatan, menunduk, kecantikan, dia kompilasi semua. Yang mana 7 in 1 lah. Yang ni pun saya Google, saya dapat pengetahuan dari Google sebab saya tanya ustaz tu. Saya cakap, ustaz, apa maksud ilmu isyarat tubuh? Lepas tu ustaz tu cakap macam ni. Boleh tak lepas Zohor, dia cakap kat saya, sebab saya pun banyak tanya, jadi dia orang pun macam fed up juga bila kita asyik mengapa sudah last last kali ustaz cakap macam ni, boleh tak lepas awak semayang Zohor ataupun lepas maghrib, baca ayat kursi 313 kali. Mampus. Dengan niat untuk melihat apakah, untuk macam dibukakan hijab. Saya tak nak lah ustaz. Lepas tu kan saya cakap, ustaz pula dah. Saya cakap, takkanlah saya pula nak menengoknya pula. Saya sekadar some context maybe pada korang dan juga pada pendengar kan. Sometimes bila macam kita ni datang berubat, sometimes selain daripada kau suruh, kau sendiri kena amalkan, macam Darul Syifa cakap tadi, waris kau sendiri kena belajar macam mana nak merawat. So the solution is not ustaz rawat kan, macam waris kau anak belajar. So that is what that ustaz is trying to tell you, right? Sebab saya pun banyak bertanya yang macam macam tak percaya budak ni kan. Jadi buka hijab. Jadi saya ni, ustaz, saya tak berani lah maghrib, Zohor lah saya pilih terpulang. Lepas tu ustaz ni cakap terpulang sebab dia pun macam mula di alam lain tu lepas asar. Zohor selamat lagi lah. Aduh, letih lah aku. Lepas tu saya pun buat. Tahu tak, bila saya buat, dia cakap macam ni, syarat dia dalam keadaan wuduk lepas main Zohor, atas tikar sembahyang. Jangan macam pergi ke mana-mana lepas tu sambung lagi, tak. Dia kena 313 tu adalah straight. Lepas tu pendengar jangan cuba sebab ini adalah khusus untuk orang kata saya, orang yang banyak tanya sangat. Sebab spesifik. Jadi kau buat tak jadi dek. Tahu tak, saya buat bacaan ke-200. Arwah ni lalu kali yang ke-200 bacaan ayat kursi, arwah lalu tepi. Saya tengok, Allahu Akbar. Saya terus macam, ya Allah, aku tak berani. Dalam hati saya terus juga baca sehingga 313 kali. Ya Allah, kena tutup hijau aku dah baca surah 300 kali untuk buka hijab dan minta doa pula, tolonglah tutup hijab aku. Apa yang kelihatan apa yang saya nampak adalah dari belakang dia adalah pendamping yang macam sangat hodoh lah. Pendamping yang sangat hodoh, macam bercompang-camping, pakaian apa semua memang macam gambaran orang kata hantu purba, macam orang purba, macam mistik yang purba dulu kala, yang attach kepada belakang dia.
Lepas tu saya cakap Allah Akbar. Saya tu message ustaz tu. Ustaz, saya baru selesai 311 kali dan saya nampak ianya adalah pendamping. Itulah yang saya maksudkan. Tapi ustaz, yang ilmu syarat tubuh tu apa? Ustaz tak jawab. Saya yang Google sendiri, baru saya tahu yang itu adalah amalan wanita-wanita Melayu pada zaman dahulu untuk dia mendapatkan semua kelebihan itu. Kadang-kadang ada ilmu 1, syarat tubuh 1 saja, 2, 3, 4. Dia adalah yang dia ambil dan dia amal. Kadang-kadang daripada saudara mara, daripada kenalan, kawan, strangers, orang tempat kerja. Tapi pada zaman dahulu, yang tadi yang nampak pendamping tu, lepas tu dah hilang lah. Sekejap je lah. Sekejap je. Alhamdulillah sekejap je. Nampak sekali lalu je. Maksudnya nak nampak lagi kena baca lagi 313 Tak, sebab masa tu saya faham ustaz tu bagi tahu dalam tempoh bacaan tu mungkin ke 100, mungkin ke 200 ataupun lepas awak habiskan 313 awak akan nampak sekilas apakah yang saya maksudkan. Itu sekilas keyword dia. Sekilas, sebab saya terlalu banyak tanya apa maksud tu ustaz. Kalau yang ni dia fed up. Bila akan cakap mistik purbakala, apa maksudnya tu? Itu adalah apa yang saya lihat. Untuk perawat yang ke-7 dan ke-10 baru saya tahu rupa-rupanya itu adalah zaman purba dulu. Perjanjian zaman dahulu tahun macam 50-an 60-an. Maksudnya benda ni, saka ni dibawa back date from tahun lama-lama tu kan. Tahun lama-lama selepas dia meninggalkan kampung. Tak, tapi maksudnya yang bentuk yang akan nampak tu, bentuk dia kira macam kalau contoh kalau macam fashion tu, kadang kita zaman muda pakai macam orang perempuan pakai baju macam ni macam orang 80-an perempuan pakai baju ada padding macam tu lah. Itu dia macam jubah putih yang lepas ke bawah, tapi kat sini sangat kotor, compang-camping semua. Iya, dia macam jubah sebab nampak dari belakang sini penuh darah. Sini mana belakang? Belakang dia, belakang mak saya. Sebab saya sekilas macam dia nampak tak akak nampak dia? Tak, sebab masa tu dia nak menuju cari makan. Saya sekadar macam ya Allah, cakapkan aku tak nak tengok. Masa tu saya doa, ya Allah, semuanya aku tak nak tengok makhluk-makhluk yang macam ni sebab aku tidak mahu menghina mereka. Cukuplah aku setakat tahu aku nak tolong mak aku agar dipermudahkan urusan, bertemu denganmu andai masanya tiba. Masa tu saya start macam aku dah kena serius ni dengan amalan. Maksudnya tak tinggal orang kata mengaji kan, solat 5 waktu tu wajib, zikir beribu-ribu. Yang saya kena amal adalah ustaz bagikan list 1000 tu. Kadang-kadang saya tak sempat sebab kita ada rutin kita yang lain kan. Kita pun drive pun bukannya long driving yang macam kita boleh distance yang kita boleh macam kan amal sampai tiba-tiba cecah 3,000 5,000 kan. Tak boleh. So saya buat setakat yang saya boleh. Tapi macam gangguan arwah ni, bila saya mengaji dia akan interrupt. Salah tu baca. Gelak. Salah tu. Dia cakap macam tu. Nak mengaji sangat. Cakap tapi bacaan salah. Lepas tu saya akan tutup Al-Quran. Mak, mari kita mengucap syahadah mak. Dan syahadah ni tak habis. Itu yang saya sedihkan. Syahadah dia tak habis. Lepas tu saya ajar surah Al-Ikhlas kan, keesaan terhadap Allah pun tak habis. Dia tak nak ikut. So samalah dengan perawat yang kelima ke keenam yang saya panggil, dia ajar mengucap pun tak habis. Dia asyhadu an la ilaha illallah dekat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu dia tak nak baca. Rupa-rupanya benda-benda macam ni dia tak nak kepada selawat Nabi. So kalau macam kita dalam keadaan takut ke apa ke, eloklah kita dalam hati tu berselawat. Betul. Ada yang tu ustaz share. Dan kalau ada rasa takut, sentiasa beritahu pada hati dan perasaan, aku takut hanya pada Allah. Macam kalau orang tanya kau penakut kan, jangan jawab, tapi jawab aku takut hanya pada Allah. Dengar tu. Aku takut hanya pada Allah. Lepas tu itulah yang terjadi sehinggalah dia mencederakan kami. Anak masa tu dah lebam dah sebab dia tiba-tiba dia pukul fizikal. So saya terpaksa kontak semula paliatif tu untuk minta tolong ataupun untuk tambah dos ataupun untuk dia datang inject terus bagi tidur ke apa. Tetapi paliatif tak boleh buat. Dia cakap boleh tak you telefon 999 kena melalui polis. Kena melalui polis. Masa tu saya dah terbalik, kena tumpul pintu. Maksudnya saya bimbang dia terkunci di dalam sebab dia pernah terkunci 2 hari. Bila terkunci 2 hari tu, apa yang dia buat adalah dia bermain dengan najis.
Sebab dia akan cuba untuk kotorkan kawasan rumah. Faham. Benda-benda ni kan suka benda kotor. Suka benda kotor kan. Jadi saya terpaksa panggil orang lah kan, paramedik siapa semua untuk cuci, untuk check dia semualah. And then masa tu yang berlaku lagi bila polis ni datang, masa tu mak tengah, aku boleh terajang pintu ni, roboh. Masa tu polis, itu bukan kekuatan orang umur 70 tahun. Polis pun cakap? Ya, polis cakap, kenapa jadi tuan rasa macam mana? Dia ni ada ilmu lain, dia memakai ni, cakap macam tu. Polis terus tahu. Oh ya ke polis? Jadi macam mana sekarang ni? Saya sekarang ni takkan saya nak kurung dia, saya nak biar macam tu. Tak apa. Cuba kita tengok apa yang dia reaksi dia bila dia tengok saya. So polis pun masuk dalam rumah. Bila dia masuk dalam rumah, bila saya buka pintu, dia terus mengejutkan saya. Buka pun. Sayang juga kan kau kat aku. Dia dah macam nak maki hamun. Pasal tiba-tiba polis tu, korang mesti tak sabar-sabar nak tunggu sambungan cerita kisah Kak Emilia ni kan. Jadi kasih like, subscribe dan share video ni kepada seantero dunia maya. Kami janji kami takkan sidai korang lama-lama. Okay? Talk to you later.